Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nasyirah binti Ismail, nama matriks A211377. Saya merupakan pelajar tahun 2 Fakulti Pengajian Islam. Pada semester 2 ini, saya sedang mengambil kursus LMCR 1412 iaitu pengurusan program berimpak. Terdapat banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan yang saya perolehi melalui kursus ini. Sejujurnya, saya bukan pelajar yang aktif dalam menjalani tugas urusan ini dan tidak pernah terlibat dengan mana-mana program melainkan menjadi seorang peserta. Melalui kursus ini, saya mencuba untuk keluar dari zon selesa dan menjadi seorang AJK bagi sesuatu program. Pada pandangan saya, sesuatu kejayaan dalam mengurus program itu datang dari perancangan yang teratur, pelaksanaan tugasan dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Apabila saya cuba untuk menjadi seorang AJK program, saya didedahkan dengan pelbagai ilmu baharu bagi memastikan program berjalan dengan lancar. Selain itu, melalui penglibatan saya dalam AJK program, saya dapat meningkatkan kemahiran sosial saya ketika berinteraksi dengan orang ramai. Saya sentiasa takut untuk keluar daripada zon selesa kerana saya jarang berkomunikasi dengan orang yang saya tidak kenali. Saya sedar bahawa memiliki kemahiran sosial yang baik sangat penting bagi menghadapi cabaran pada masa kini, khususnya semasa alam pekerjaan. Seterusnya, melalui pelibatan saya sebagai peserta dengan mengikuti 3 program yang berbeza, dapat menambahkan ilmu pengetahuan saya. Saya dapat mempelajari ilmu baru bagi memastikan diri saya dapat diperbaiki dari masa ke semasa. Sebagai contoh, saya telah menyertai program mempelajari asas seni pertahanan diri, program mengenal pasti langkah-langkah memperoleh redha Allah dalam setiap kehidupan dan program yang menerangkan kaedah-kaedah bagi mendapatkan keberkatan dalam menuntut ilmu. Pada masa akan datang, saya akan mengaplikasikan segala pengalaman dan pengetahuan saya dalam memastikan program yang saya akan lakukan nanti berjalan dengan baik dan saya juga akan mengamalkan segala ilmu yang saya pelajari dalam kehidupan seharian. Saya amat percaya bahawa segala ilmu yang diperoleh dapat digunakan pada masa akan datang dan mampu memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.